Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekali lagi bersama saya di MRCS Blog dalam segmen review produk. Okey, seperti biasa untuk review produk pada kali ini, sekali lagi saya akan reviewkan barang elektronik kepada korang. Dan apa yang menarik pada kali ini, inilah dia. Seperti yang korang nampak di depan ini. Daripada DJI. Okey. Ini adalah DJI Mini 5 Pro. So, apa tu DJI Mini 5 Pro? Ia merupakan salah satu produk untuk kategori drone. Pada korang-korang yang suka mengambil video daripada atas, inilah satu produk yang korang patut miliki. Banyak kegunaannya, geng. Boleh ambil video dari atas, boleh ambil video untuk racing, boleh ambil video untuk sukan, rekreasi dan macam-macam lagi. So, barang ini baru saya diterima, masih lagi berbungkus, belum lagi dibuka plastiknya. Kalau kamu tengok, masih berkilat-kilat plastiknya. Inilah dia, DJI Mini 5 Pro. So, mari kita buka produk ini dan kita lihat bagaimana bentuknya. Okey, inilah dia DJI Mini 5 Pro. Okey, kita akan buka bungkusannya ni. Kalau tengok di atas ni, dia sudah sediakan tempat kamu buka. Nampak ni, warna hijau. So, secara rasminya, bismillahirrahmanirrahim, kita buka bungkusan ini dengan rasminya. So, inilah dia. Kita buka bungkusannya ni. Kita lihat bagaimana bentuk Mini 5 Pro ni. So, ini adalah perasmian, geng. Pembukaan plastik. So, kita akan buka kotak dia. Okey. Untuk kotaknya, seperti biasa, di dalam ini akan ada disertakan tu dia, satu beg warna hitam. So, semua barang-barang tu ada di dalam ni. Dan okey, dalam ni kosong. Tidak lagi. So, kita simpan tepi. So, inilah dia, geng. Dia punya beg. Dia sertakan satu beg. Maksudnya senang lahan kalau kamu bawa untuk travelling dan sebagainya. Semua ada di dalam. Okey. Beg dia di dalam. Dia ada tali. Maksudnya tali ni boleh simpan di bahu lah. Okey. Kita tengok dia punya isi. Okey. Sebelum itu, inilah tali dia. Orang boleh bawa. Alright, kita buka isinya macam mana. Bagaimana rupa DJI Mini 5 Pro ini. Okey. Okey, di dalam dia ada sertakan pelbagai jenis lah. So, pertama kita akan tengok dia punya remote. Okey, ini adalah remote dia. Remote dia kita simpan tepi dulu. So, benda kedua yang ada di sini seperti biasa, ada satu kotak kecil, dan di dalam kotak kecil ini adalah yang biasa dia punya kipas. So, kipas dia sini ada 4 bilah yang di sini. Okey, kipas dia simpan tepi. Dan di dalam kotak ni juga ada satu kabel charger Type-C, Type-C. Okey. Simpan tepi. Dan ada satu lagi. Oh, tidak. Ada lagi 2 set sebenarnya. Kipas dia. So, dia ada spare lah. Spare part kan. So, sebenarnya standard lah. Kalau kipas itu patah, rosak dan sebagainya, dia ada lagi 2 set di sini. So, secara keseluruhannya kipasnya itu ada 6 lah. 3 set. Okey, 3 set. Okay, seterusnya, dalam kotak ni juga ada satu kabel. Kabel yang saya kurang pasti apa kegunaannya, tapi macam kabel charger juga. Dia punya bentuk Type-C. Oh, ini rasanya dia support untuk iPhone. Kalau ditengok sini, port dia iPhone. Di sini Type-C. Okey.
Kita simpan tepi. Dan di dalam kotak ni juga ada satu barang. Apakah barang ini? Nanti kita semak. Ini dia. Dan di dalam kotak ni juga, banyak barang ni. Apa lagi dalam ni? Ada satu lagi, maksudnya dia punya stiker perhiasan maksudnya, dan ada manual lah macam biasa. Dalam ni ada satu manual. Okey, ada manual dan ada stiker di situ. Okey, kita simpan tepi. Rasanya sudah habis. Adakah lagi? Okey, habis. So itu barang yang ada di dalam kotak. Dan barang seterusnya adalah, kita tengok lagi barang yang ada seterusnya adalah, ini adalah bateri. Okay, bateri. So kita akan cek satu-satu barangnya nanti. So ini adalah bateri dan charger dia. Ini. Okay, simpan tepi. Dan barang utamanya adalah ini. Okay, inilah dia geng. Barang utamanya kita akan buka daripada plastik ini. Okey, inilah dia barang yang telah kita susun di hadapan ni, barang utamanya. So, untuk produk pertama yang ada dalam kotak tadi tu, inilah dia. Saya telah buka. Ini. Dan ini adalah dia punya filter. ND filter. So, pada yang menggunakan drone pasti tahu apa itu ND filter. So, orang boleh guna filter ni dan simpan di depan lens kamera tu lah. Dia akan ada satu filter efek. Sebagai contoh yang ini, dia ada dia punya kategori lah. So, di sini ada 3 kategori filter dia. So, korang boleh guna. Kalau ditengok sini, dia ada warna macam biru, ada macam warna kuning, dan ada macam warna merah. So, di sini dia ada nama dia lah, filter dia ni. ND filter 128, ND filter 32, dan ND filter nomor 8. So, dia ada kategori. Orang boleh tengok. Ini dia. So, dia sertakanlah di dalam package ni. So, ini dia, ND filter dia. Dan di dalam tadi ni ada, macam biasalah, di dalam bungkusan ni ada stiker. So, dia ada satu stiker yang korang boleh lekat di sini. So, ini dia stiker DJI. Cantik kan? DJI. Dan di dalam bungkusan ni juga ada seperti biasalah, okay, manual-manual yang patut korang baca di sini, banyak ni. Dan yang sangat penting sebenarnya, lebih-lebih lagi kepada pengguna-pengguna barulah, pengguna-pengguna drone baru ni yang memang belum mahir, korang kena baca dulu, bagi khatam dulu dalam ni, baru korang boleh operate drone. Dan di sini ada satu stiker. Saya kurang pasti stiker apa ni. Dia ada nomor. C je. Okey. Itu bagian stiker dan manual. Seterusnya kita akan buka dia punya bateri dulu. Tengok. Okey, inilah dia. Di sini dia ada 2 biji bateri dalam ni. Ni dia punya charger. Docking charger. So, seperti biasalah, charger tu korang akan masukkan dalam sini, Type-C. So, ini bateri dia. Ini bateri dia. Okey. Di dalam sini ada 2. Okey, seterusnya kita akan tengok dia punya remote. So, ini remote dia. Okey, ini remote dia. Dan seperti biasalah, untuk version Mini 5 Pro ni, dia ada 2 sebenarnya. Ada 2 version. So, yang ini dia punya
screen asing-asing. Maksudnya yang ini korang kena guna telefon kamu. Okey, dia akan pasang di atas ni untuk kamu ambil view gambar lah. Ada satu model lagi, remote-nya itu dia all in one di sini. Ada screen. So, korang boleh cek dalam website DJI itu apa yang saya maksudkan. Untuk remote tu ada dua perbezaan. Okey, untuk remote yang version ini, dia menggunakan, dia ada satu bracket sini lah. Okey, jadi telefon kamu akan lekat di depan ni lah. Tujuannya untuk kamu ambil video. So, screen telefon kamu tu akan di sini supaya kamu akan nampak view lah. Yang satu lagi yang macam saya cakap tadi, ada satu remote tu dia ada satu screen di sini. So, harga dia akan berbeza. Sudah pastinya yang ada screen tu lagi mahal, yang ini lagi murah. Itu terpulang dengan kamu lah. So, ini remote dia. Okey. Dan seperti biasalah, ini dia punya untuk controller di sini. So, kamu boleh pasang di sini. Dan untuk remote ni dia boleh charging. Ini untuk port charging dia. Okey, kita simpan tepi. Dan barang utamanya adalah ini. Okey, inilah barang utamanya, geng. Okey. Dan di dalam packaging ini dia sertakan juga sebenarnya satu set yang telah dipasang kipasnya. So maksudnya tadi dia ada 6 bilah spare. Okey, ada 6 bilah spare. So yang ini telah dipasang sedia dia punya kipas. Kita tengok. So jangan kamu risaulah, sebenarnya dia banyak spare untuk kipas. Okey, kita akan buka bahagian depan ni. Ini cover untuk bahagian lens. Okey, ini cover untuk bahagian lens. So, bahagian hadapannya inilah dia. ND filter tu korang akan pasang di sinilah. Maksudnya, depan ni. ND filter ni. So, itu bergantung dengan kamu lah. Kalau kamu mau video kamu ada efek, mau filter jumlah cahaya yang masuk, kamu boleh pakai 3 jenis filter ni tadi. Kamu boleh pasang di sini. So, inilah dia. Kita buka. Okey, ini dia. Alright. Oh, dia hidup. On. Okay, dia terus hidup. Alright. So, ini lagi, geng. DJI Mini 5 Pro. Okay. So, kalau kamu mau maklumat lanjut mengenai produk ini, korang boleh semak di dalam website DJI. Kamu boleh scroll lah. Tengok lebih lanjut spek untuk produk drone ini. Dan seperti biasalah, pada korang yang mungkin berminat, boleh terus cek harga di situ. Dan kita akan tengoklah di belakang ni untuk charging dia. Untuk slot memori ada di sini. Dan ini adalah sensor-sensor dia. So, ini adalah sensor-sensor yang agak moden sekarang. Termasuk di bawah ni ada satu sensor. Mantap. Dan ini adalah kamera dia. So, kamera ini yang akan mengambil video ataupun gambar ketika kamu sedang fly di atas. So, untuk produk ini yang dalam satu box ni, sebenarnya dia ada 3 biji bateri lah. So, dalam body ni ada satu bateri, dia sudah pasang. So, di dalam charging tadi tu dia ada 2 biji bateri. So, maksudnya dia ada 3 biji bateri dia datangkan. Kalau ikut dalam info dalam kotak ni, dia sebut sini bundle fly more lah. Okay, dia sertakan 3 biji unit bateri. So, seperti biasalah. Untuk bateri ni, dalam satu biji ni anggaran dalam 36 minit fly terbang. Tapi itu bergantung dengan keadaan lah. Kalau mungkin
waktu kamu terbang tu angin kuat, mungkin dia akan lebih cepat habis bateri lah. Sekitar 25 minit pun dia boleh jadi. So, agak berbalik lah. Dia sertakan 3 biji bateri, so tidak ada masalah. 30 minit, 30 minit, 30 minit. So, lebih kurang kamu boleh terbang dalam 1 jam lebih lah. Kan? Inilah dia, geng. DJI Mini 5 Pro. Okay? Benda ni sebenarnya ringan saja. So, kalau kamu first untuk penerbangan ni seperti biasalah. Di bawah ni kamu akan buka. Kamu akan tanggalkan getah ni, dan yang ini orang akan tanggalkan lah. Safety untuk kamera. Yang ini. So, inilah dia. DJI Mini 5 Pro. So, kalau korang berminat untuk membeli produk ni, korang boleh semak lah dalam website DJI sekarang. Kamu boleh cek lah spek untuk produk ni lebih detail, lebih lanjut. Korang boleh cek sekarang. Sebabnya, seperti yang siap tadi, dia ada 2 kategori. Kategorinya iaitu remote. Okay? Untuk body dia sama saja, tidak isu, tidak ada masalah. Cumanya dia akan didatangi dengan 2 jenis pilihan. Okay. Kalau kamu kurang sikit budget, kamu boleh beli yang remote sebegini dan kamu simpan telefon kamu di atas sini. Dan yang satu lagi, kamu boleh beli yang remote-nya yang built-in dengan screen di depan ni. So, sebenarnya itu lebih mudah lah. Kamu tidak perlu pakai telefon kamu, tinggal on saja remote tu, dia akan view di screen yang telah disediakan. Kalau pakai handphone macam biasa, kamu kena install apps dia lagi dan kamu akan linkkan dengan telefon kamu menggunakan kabel tadi itulah. Disertakan sini. So, itulah tujuannya kabel tu, untuk kamu guna view kamera daripada DJI ni. So, bagaimana, geng? Inilah dia DJI Mini 5 Pro. Jadi, pada korang yang sedang meriki-riki untuk produk ini, jangan kasih lama. Boleh semak sekarang di dalam website DJI, ataupun korang boleh pergi terus ke kedai. Di sana korang boleh tengok teruslah apa ni produk-produk yang ada dijual di sana. Rasanya sampai di sini saja untuk review produk saya pada kali ini. Sampai jumpa lagi untuk konten akan datang. Assalamualaikum, dalam salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye. Kita bergerak bersama dunia. Hidupkan enjin, kamera menyala. Kita rakam dunia depan mata. Dari bandar sampai jalan jauh. Setiap detik jadi cerita utuh, bukan sekadar video.